Yang moden ni dia ada sensor juga. Kalau korang pakai sensor, lampu ni dia akan nyala secara malap sepanjang malam. Dia akan nyala cukup-cukup makan. Tapi bila detect ada je pergerakan, dia akan terus nyala dengan sangat terang macam ni. Memang ngam kalau korang pasang dekat tempat yang gelap. Kalau penyamun lalu atau binatang lalu waktu malam, lampu ni akan terus nyala. Mudah untuk korang detect ada pergerakan dekat tempat yang gelap. Yang ni lampu solar guys. Korang pakai lampu ni tak payah nak risau bil tinggi. Sebab lampu ni dia cas guna cahaya matahari. Waktu siang dia akan cas dengan automatik. Dia akan tukar cahaya matahari jadi kepada tenaga dan simpan dekat bateri bahagian dalam. Waktu malam pula dia akan nyala dengan automatik juga. Korang tak payah nak cari switch untuk buka tutup lampu ni. Dia akan nyala dengan sendiri bila tak ada cas yang masuk. Ngam untuk korang pasang dekat jalan masuk rumah. Korang tak payah nak buka tutup dia punya switch. Kalau tinggal rumah waktu malam, bila malam je lampu ni akan nyala dengan sendiri. Rumah korang akan sentiasa cerah macam ada orang dekat rumah. Bila korang balik lewat malam, cerah macam ni memang ngam. Jadi kalau korang nak cari lampu solar, korang boleh check yang model ni. Model ni premium tau. Body dia ni berat daripada aluminium. Body dia ni memang solid. Jadi korang boleh check lampu yang premium ni dekat link video.